Apa inilah tempat dia sekarang ni. Event kita satu ni dah. So semua kena ingat lusa awak kena mari di track airport ni. Main kuda 150 ekor kuda yang akan bertanding, akan berlomba pada Sabtu nanti. Sekarang kita proses tambung. Kalau awak tengok lembu banyak-banyak tu kita tambung pasir, kita pasir banyak supaya bila hujan nanti sekurang-kurangnya tidak bertakung air tu. Kita buat lorong tubik air, kita akan sedut hari event tu pula. Kalau ada air kita masuk tengah pula. Kita buat laluan untuk dia berlumba memang besar. Awak tengok memang besar. Bila awak duduk tengok puak keduduk pun banyak ekor, puas hati untuk berlumba dalam trek tu. Lalu kawasan ni lah. Lalu kawasan ni kita akan jadi ni lembu. Kalau tak kenal lagi ni lembu ya. Saya kenal lembu, ni lembu. Kok semua samu alik ini tu kita tebal habis dah. Ni pasir kita tengah nak akal kita akan letak bawah ni, kita akan tambung oleh trek. Kita akan tambung pasir-pasir ni lah. InsyaAllah doa-doa lah supaya tidak hujan pada esok dan juga hari ni. Agak tak hujan lah. Bila tak hujan insyaAllah perjalanan hari bagi kita beres tu. Kita duduk sini pun kita nampak tu. Maksudnya kalau awak duduk sini nampak belakang ni. Semua mungkin akan ada kemah stay, kemah jual. Saya tengok ada satu komen ni, kita buat tempat semaya. So kita akan ada kemah khas untuk solat. Sebab apa? Sebab kita akan start 10 pagi sampai 6 petang. Jadi situ akan menjadi kawasan solat nanti dan ini akan jadi kawasan perniagaan. Saya harap abang akak boleh mari lusa nanti Sabtu ni dah 10 pagi sampai 6 petang. 150 ekor belum makan kuda dan kita akan memecahkan rekod untuk negeri Kelantan kali yang ketiga event berkuda. Mari kita pecah rekod sekali lagi. Nampaknya bahawasanya Kelantan mana tetap ada. Mana tak butuh. Pada saat kita ya Brona. Ini jalan yang kedua yang awak boleh masuk. Kalau jalan pada Polo tu, lalu yang masuk dia akan air bertakung sikit. Jadi saya saja yang untuk awak masuk laluan yang kedua ni lah. Kalau awak airport mahala ke Sabok, belah kanan lorong dia. Kalau Sabok mahala ke airport, belah kiri lorong dia. Tembok muka saya dengan koda ni. Awak akan nampak benda-benda ni lah. Tempat lori, lalu yang masuk lori. Tunjuk lalu yang masuk dia setara mana. Tayar video ni. Ya Brona. Mene banyak pesing, tak ada tempat lain. Suasana tak lino tanding.